Assalamualaikum and hello guys. Kembali lagi dalam satu hari satu hadis. Hadis hari ini bertajuk segera mohon maaf. Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, barang siapa pernah menzalimi saudaranya, sama ada yang berkait dengan kehormatannya atau hartanya, hendaklah dia segera meminta dihalalkan dan keampunan daripadanya hari ini sebelum datang suatu hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham, iaitu hari kiamat. Ketika itu, jika dia memiliki amalan soleh, pahala amalan solehnya diambil darinya dan diserahkan kepada saudaranya sesuai dengan kadar kezaliman yang pernah diperbuatnya. Namun, jika dia tidak memiliki amal-amal kebaikan, kesalahan-kesalahan iaitu dosa saudaranya itu diambil, lalu dipikulkan kepadanya. Pengajaran hadis 1. Setiap Muslim perlu sentiasa berusaha menghindarkan diri dari melakukan dosa dan maksiat sama ada kepada Allah maupun sesama manusia lain. 2. Barang siapa yang pernah melakukan kesalahan terhadap orang lain, hendaklah dia segera meminta maaf dan menyelesaikannya semasa hidup. Jangan ditangguh. 3. Jika dosa seseorang terhadap orang lain tidak dimaafkan, dibimbangi ia menjadi hutang yang perlu dibayar dengan pahala amalan solehnya di akhirat nanti. 4. Jika amal kebaikan yang dimiliki telah habis kerana membayar hutang kepada orang lain, maka dosa saudaranya itu akan dipikulkan kepadanya. 5. Orang yang dizalimi menuntut haknya daripada orang yang zalim, orang yang lemah menuntut haknya daripada orang yang menindas, sehinggalah setiap mereka dipulangkan hak-hak mereka. 6. Jika kita berdosa, maka bersegeralah meminta maaf kerana pada hari kiamat tiada lagi wang atau harta yang dapat menebus kesalahan kita melainkan amal soleh. Di Al-Jannah Merchant kami menjual koin emas 917 dengan harga RM1,800 dan kami membimbing anda untuk menggunakannya. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di 011270095553. Terima kasih dan jumpa lagi guys.